Assalamualaikum, terima kasih kerana anda berminat nak tahu lebih tentang produk yang bagi kesan yang sangat hebat untuk kesihatan perut. Kesihatan perut ni sangat-sangat penting dan saya nak perkenalkan anda tentang pre dan probiotik. Pre-probiotik ni adalah produk yang tidak sama dengan probiotik atau prebiotik dekat pasaran. So saya bagi tahu dulu apa fungsi pre-probiotik ni nak atasi masalah anda, mungkin masalah lawas, masalah perut yang berangin, masalah imun, banyak kesan. Sebab zaman sekarang ramai orang cari benda ni, tapi kita ada, saya nak kongsi pada ni adalah top produk dekat market, orang kata high level punya produk, tapi pada harga yang mampu milik. Okey, apa fungsi pre-probiotik ni? Pre-probiotik ni saya kenalkan kepada anda. Pertama, dia akan seimbangkan bakteria baik dalam usus. Okey, siapa yang pernah makan antibiotik, habis semua. Habis semua bakteria baik dah tak ada dah. Okey, kita memang makan daripada kecil, betul tak? Sikit-sikit bagi makan antibiotik. So, dia bantu untuk menyediakan bakteria yang baik dalam tubuh lah, dalam kita punya usus. Kemudian dia menyokong dia punya pencernaan yang sihat. Dia boleh sokong supaya perut kita boleh buat kerja dengan sihat, ya. Masalah perut kembung, masalah angin kan, masalah susah nak hadam, sembelit, cirit-berit kan, itu ada kesan daripada isu pre dan probiotik. Okey, kemudian menguatkan sistem imun. Ramai orang tak tahu 70 ke 80% imun kita sebenarnya bergantung kepada perut kita. Sebab itulah kan, tak silap saya sabda Nabi, engkau adalah apa yang kau makan. Kalau saya silap boleh ustaz-ustaz betulkan saya. Okey, kemudian jadi bila kita imun okey, bila kita ada pre dan probiotik yang sihat dalam perut kita, kita punya sistem imun akan boost, akan naik, akan tinggi dan sangat-sangat baguslah. Especially orang yang senang terdedah kepada jangkitan kuman ataupun virus, contohnya macam anak-anak kecil ataupun golongan yang lebih berusia, warga emas. Okey, kemudian dibantu untuk kurangkan alahan dan masalah kulit. Perut yang sihat ni, contohnya macam eczema, bantu untuk sebab tahap imun daripada keadaan perut yang baik tu bantu untuk seimbangkan kesan daripada alahan tu. Okey, dan bukan tu saja, dia akan bantu untuk kita ada minda dan daya fokus yang baik. Okey, so nak dapatkan ni simple saja, boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Tapi jangan berhenti tengok video sebab saya nak share apa kelebihan pre-probiotik compare dengan market. Compare dengan market. Produk pre-probiotik ni compare dengan probiotik dengan prebiotik yang dekat market. Okey, yang pertama, teknologi ni sangat hebat sebab dia melindungi kuman-kuman baik ni, bakteria-bakteria baik ni untuk supaya dia sempat sampai dekat perut. Okey, produk lain dia tidak ada perlindungan. Dia buat dalam kapsul, dia buat dalam serbuk tapi tak ada perlindungan. Bila buka, kita nak makan tu kan, masa tu dah rosak dah. So kita ada triple layer protection untuk pastikan bakteria itu hidup sampai ke perut anda. Okey, kemudian kita ada gabungan, tak perlu ambil prebiotik satu, probiotik satu, tak payah. Okey, yang kita sediakan pre-probiotik ni dalam satu sachet. Dalam satu sachet. Jadi tak payah ambil dua produk. Kemudian kita ada clinical study. Okey, tak banyak produk-produk yang ada clinical study. Maksudnya ditest kepada ramai pengguna sebenar manusia sebelum dikeluarkan di pasaran. Nak pastikan benda tu works dan nak pastikan benda tu safe. Okey, kemudian dia stabil dalam suhu bilik, tak perlu letak dalam peti. Okey, boleh letak dekat mana-mana sebab dia mudah dibawa, kan boleh letak dekat luar, tak ada masalah. Okey, kebanyakan jenama dia kena simpan dalam peti. Kalau tak apa, dia punya bakteria tu mati. Mati kan. Kita syok je makan tapi sebenarnya bakteria dah mati pun. Okey, dan of course lah pre-probiotik ni bebas daripada bahan-bahan kimia tambahan yang sintetik, contohnya macam gluten, kan, GMO punya produk, pewarna, perasa, benda-benda yang sebenarnya tidak ada zat dan boleh mendatangkan kesan yang tak bagus. Okey, jadi itulah saya nak bagi tahu. Kalau anda berminat nak dapatkan pre-probiotik ni, dia ada 10 bilion CFU bakteria baik yang dijamin untuk ada. So dalam penyimpanan dia, makin lama disimpan, di akhir usia penyimpanan dia tu, maksudnya dia minimum dia mesti ada 10 bilion CFU bakteria baik. So masa kita makan mula-mula tu,
mungkin lebih banyak sebenarnya. Sebab dia dah study jangka hayat contoh macam 2 tahun kan, benda tu tak expired. So benda tu last kali pun minimum mestilah 10 bilion CFU. So nak dapatkan satu pre-probiotik yang teknologi tinggi, yang memang 100% daripada bahan semula jadi, yang ada kajian klinikal selamat dan berkesan, dapatkan daripada kami. Di Ultimate Vitamin, kami akan bagi cara teknik pengambilan yang betul dan insya-Allah banyak lagi nilai yang anda akan dapat lah. So simple saja dapatkan daripada kami 019 394 9873 Puan Zila secara WhatsApp saja, dan boleh juga klik link di bawah dan di bahagian description. Okey, jangan klik iklan-iklan yang saya tak buat kat bawah ni. Kadang ada keluar iklan kan, itu bukan daripada kami. Itu saja, terima kasih.